Cubalah ambil. Bagi saya. Pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi murid-murid. Hari ni cikgu ada bawa banyak buku cerita kanak-kanak untuk semua. Pilih buku yang kamu suka untuk sesi bercerita nanti. Sesi betul. Kau keluar. Aku menang. Yeah. Siap. Siap. Habislah ikan lagi. Apalah korang ni? Dari tadi pancing, seekor pun tak dapat. Main baling batu lagi seronok. Betul. Abang, marilah main. Kita tengok siapa yang boleh baling jauh sekali. Situ. Yang tu. Sikit gitu. Kena. Kejar. Tak baiklah. Jangan buat lagi. Cikgu datang. Masuk. Mari seronok je. Nak baca? Biar aku baca. Kau dengar ya? Di pekan kecil, ada sebuah kedai jam kepunyaan seorang Cina tua. Di dalam kedai itu... Cepat pergi! Main-main saja. Masa ni. Lepas tu sambung main kereta lumba. Betul. Pandailah kau. Sedapnya bau. Macam kenal bau ni. Ke mana tu? Saya suka. Kamu lapar ya? Penatnya. Haus. Siapa ada bawa air? Taruhlah susu lebih lagi. Dah cukup dah. Akak selalu taruh banyak ni je. Baik, panas. Ya, tahu. Dah, cukup. Cuba rasa dulu. Penatnya. Ramai betul orang. Pada balik. Ku semangat.